Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Exora CPS. Dia mengadu bila bawa tu kan, first jalan dia macam gegar. Mula-mula macam gitu. Bila lama dia pakai lama, nak jumpa tak gegar tu dah susah dah. Biasa first jalan, lepas tu bawa hilang. Bila lama first jalan bawa hilang sekejap, lepas tu dia gegar balik. Okey, untuk kes-kes macam ni sebenarnya simptom dry sharp kepala dalam tau. Kita boleh tengok ni dry sharp. Ni yang kepala dalam saya tunjuk ni. Cuba tengok betul-betul nampak tak? Tu dia. Tapi kalau kita nak kenal pastilah dry sharp tu dia macam mana, kepala dia longgar ke tak longgar, macam ni cara dia. Ini lower arm ni nak kena lurus ni. Kita jab pakai kayu. Kita dah dekat hoist kan, kita jab pakai kayu, bagi dia label tegak macam umpama dia dekat bawah tau. Kalau kita nak seluk tangan bawah tu susah kan, so kita jab. Tapi lower arm ni kita tegakkan, kita rasa dekat kepala dalam tu. Macam gitulah tadi bunyi dia. Ini yang belah kanan pula, sebelah dalam. Kita boleh tengok juga sini. Ni sebelah kanan, belah dalam pun sama juga. Kita boleh tengok kita dah boleh dengar dia dah berkocak dah kat dalam. Okey kita nak tunjuk yang kita cakap bahagian dalam punya kepala tu, haus tu, makan tu kan. Sini. Okey ni kepala dalam ni. Ni kepala dalam tau. Ni kepala dalam kita dah buka. Ni boleh tengok ni. Ni belekuk, sini belekuk. Ni belekuk, ini belekuk. Sini belekuk, sini belekuk. Okey. Ini yang belah panjang tau. Yang belah pendek lagi dalam. Okey, yang ini yang belah pendek. Belah pendek ni si ada sepihan lagi dalam tu. Pecah dalam dia. Dia punya apa ni, needle bearing dia. Kelip pun dah tanggal. Ni needle bearing dia. Nampak ni. Jadi kita boleh tengok lagi dalam ni. 1 2 3. Jadi untuk kes macam gini memang kita tukar sebatang. Tu je lah. Sebab memang tak boleh buat apa dah. Sebab dalam ni dah makan. Kalau kita servis pun, masuk grease baru pun tak boleh cover dah dia. Sebab dia dah berlekuk kawasan dalam tadi tu. Jadinya untuk kereta ni kita tukar sebatang lah. Kiri dan kanan. Lepas tu jangan lupa ni oil seal tukar sekali lah, untuk mengelakkan kebocoran. Owner pun minta tukarkan brake pad sekali. Brake pad dia pun memang dah tipis habis lah. Sikit lagi lah dia dah kena dah ni sebenarnya. Tipis habis lah. Jadi sebelum kena rotodis, kita tukar brake pad dia. So owner pun minta tukar sekali. So kereta pun kita dah test run, vibration pun dah tak ada, brake pun dah tak ada bunyi, belok kiri kanan pun dah tak ada bunyi, dah tak ada gegar. Kena pastikan kalau lepas tukar ni dah becek balik Jack kereta tengok bawah, pastikan tak ada bocor. Kalau bocor minyak gearbox kering nanti habis gearbox dia. Okey, untuk hari ni. Okey, assalamualaikum.